Kira-kira 6,000 pelajar sekolah di seluruh negara dilaporkan dijangkiti penyakit influenza setakat ini, memaksa beberapa sekolah ditutup atas nasihat Pejabat Kesihatan Daerah. Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan sekolah dilakukan mengikut prosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan bagi memastikan keselamatan murid, guru dan warga sekolah. Tapi pada masa yang sama, saya dah minta semua sekolah kita, ataupun IPGM, kolej komuniti, kolej matrikulasi dan juga kolej vocational, melihat panduan-panduan, merujuk panduan-panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pejabat kesihatan daerah. Jadi pada kami, apabila nasihat itu diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun Jabatan